budak tu. Kalau ada Kak Long, bolehlah ajak Kak Long sekali. Tak payah. Sebab apa saya risaukan awak. Awak nak drive seorang-seorang dengan budak-budak tu lagi. Ni paling saya risau ni. Tak apa. Nanti saya cakap dengan Cam Dia ni sikit-sikit Cam. Taulah dah kamcing. Abah, buka. Abah, buka pintu ni. Sekejap je. Ya, kejap. Hai. Nina. Bukanlah tidur ke tadi? Mama, Nina tak boleh tidur lah. Boleh tak malam ni Nina tidur dengan Mama dengan Abah? Boleh? Jadi Abah nak tidur mana malam ni? Abah tidur dekat bawah malam ni. Abah bagi Nina tidur dengan Mama. Boleh? Oh, maknanya Abah kena tidur bawah seorang-seorang lah. Please, Abah. Please. Ni je. Okey, sebaik comel. Jom sikit. Okey, tak apa. Kali ni Abah bagi Chan, Nina boleh tidur dekat atas ni dengan Mama. Tapi, Mama okey ke? Okey. Aduh. Tapi Abah gurau je. Tak boleh. No, not tonight. Betul-betul lah ni. Betul Tak boleh. Betul lah. 1, 2, 3. No. Not tonight. Okey. Good night. Good night. Bye. Bye-bye. Sleep tight. Serius? Ya. So, pengantin baru. Honeymoon kat mana? Honeymoon? Ha? Tak payahlah tanya pasal honeymoon aku. Sentap aku. Wedding tu tak datang kan? Tak payahlah sentak-sentak. Kan aku dah beritahu kau, aku tak datang masa wedding kau. Ni takkanlah aku nak biarkan wife aku pergi sendiri. Dengan perut dia lagi, dengan anak-anak aku lagi. Kejam lah aku. Tak adalah. Cam gurau je. Kita orang faham. Walaupun sepatutnya you all yang datang rumah kita orang, tapi kita orang yang datang rumah korang. Kan? Alah, dia orang datang rumah kita. Tak apa, lepas ni kita orang pula datang rumah korang, okey? Tapi jangan lupa masak sedap tau. Tengok. Uncle Ken pandai masak tak? Uncle, masak? Sebenarnya pandai tapi malas nak masak sebab aku nak makan je. Sebab tu Uncle slim fit. Amboi, handsome betul adik sepupu abang sekarang ni. Dulu pakai t-shirt, sekarang pakai kemeja sebab jadi pengurus outlet Nasi Ayam Bonda ni. Hai, dulu tak cukup segak ke apa abang ah? Dulu comot tu Arzita. Kau patut Arzita dah shock kau sekarang Alah, itu dulu. Sekarang lain. Dulu lain. Sekarang lain. Zan datang ni pun ada hajat. Kan sayang kan? Sayang. Tak ada sayang-sayang. Akan nikah dulu. Husband, dah lah tu. Kacau dia tengok pipi dah merah dah tu. Ya Allah, tapi kan Zid, I tak pernah tahu, I tak pernah expect korang akan bercinta tau. Dalam diam-diam kan husband diorang ni boleh pula bercinta. Tahu-tahu je nak nikah. Tapi tak apa, abang nak ucapkan tahniah dekat kau. Pasal kau dah besar sekarang ni. Ni jaga isteri elok-elok. Lagi satu kalau nak petua rumah tangga lebih harmoni, ni tanya dengan Otai. Abang expert. Tapi apa-apa pun, I nak ucapkan tahniah kat korang diorang. Don't worry tau. Kalau korang perlukan apa-apa, bagi tahu je, okey? Terima kasih Cik Dewi, Dr. Radin. Nanti jangan lupa tau, datang kita orang punya kenduri. Of course. Kan, sayang? Mesti. Dah lah tu. Apa baju ni? Husband. Ya, dia comot kotor baju tu kan. Kesian dia. Husband. Alah, nah. Nampak sayang.
Sayang, kenapa bawa I datang sini? Rumah siapa ni? Sayang. Ni hadiah saya untuk awak. Hadiah untuk isteri saya. Harta yang saya miliki yang tak ternilai. Dia isteri luar biasa. Tak lama lagi, sayang Mama ni pula keluar, okey? Boleh main kerja-kerja dengan kakak. Ya. Ini Radin. Radin Afan. Radin Afan. Selepas dia melalui pengalaman getir bersama lelaki yang bergelar seorang ayah, Allah menggantikan dengan lelaki yang cukup sempurna, iaitu Radin Amzah.